Kita dikacau oleh jin dalam jambang. Kita nak lawang guana dalam jambang sebab tak boleh sebut nama Allah. Baik. Dia masuk dalam jambang, jin kacau dia. Jin ada. Jin memang duduk dalam jambang. Betul tak? Jin jarang duduk dalam masjid. Melainkan jin Islam, okey? Dia masuk dalam jambang nak berak, jin masuk. Jin kacau. Jin kata, angry ribut. Nampak? Dia pun takut. Nak kata gua ni, nak kata bismillah, nak baca Yasin dalam jambang. Nak buat gua ni. Okey, pertama ada satu fatwa mengatakan ketika perlu walaupun dalam jambang boleh baca. Kata Allahu Akbar atau bismillah, perkataan bismillah mengecilkan jin. Maksud kecil, dia akan jadi kecil daripada kita dan dia akan rasa takut pada kita. Nampak? Batu jangan kata natang jin ni, jangan kata gitu. Nabi marah, kata maki dia kalau jumpa, Nabi kata bismillah. Itu pendapat pertama dalam satu fatwa. Walaupun dalam tandah boleh kata. Kerana apa? Kerana pamani'turra, barang siapa yang terkepit boleh kata al-umuru idza dhaqat ittasa'at. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Risalah, segala perkara-perkara agama ini bila sesepit sangat dilonggarkan hukumnya. Okey. Dan yang kedua lebih mudah. Kalau dikacau mu dalam jambang, mu keluarlah. Faham lagi? Ke esok baru boleh keluar. Boleh kau buka pintu, bye bye jing. Nampak tak? Senang saja.